Ini kita akan buat review satu produk ataupun dalam dunia permotoran orang panggil toyol, iaitu voltage stabilizer daripada jenama Hot Inazuma Hyper. Jadi Hyper ni dia ada satu wayar positif, satu wayar negatif dan juga grounding di bahagian ujung ataupun di bahagian belakang device ni. Saya akan buat tutorial ataupun cara-cara pemasangan Hot Inazuma yang mana saya akan pasangkan dekat Myvi Lagi Best. Myvi Lagi Best device ni dia disambungkan dengan terminal positif dan juga terminal negatif bateri, di mana wire yang berwarna merah disambung kepada terminal positif bateri dan wire yang warna hitam disambung kepada negatif bateri. Dan untuk grounding ni, kita tapak wire grounding untuk Hot Inazuma Hyper ni, kita boleh pasang dekat alternator, kompresor ataupun body dan juga engine. Lepas ni saya akan tunjuk cara-cara pemasangan Hot Inazuma Hyper ikut cara saya, di mana saya takkan buka terminal positif dan juga terminal negatif bateri. Saya takkan buka, saya cuma tambah satu skru. Jadi kita tak perlu buat modifikasi terhadap terminal positif dan juga terminal negatif. Jom kita sama-sama buat pemasangan Hot Inazuma Hyper. Fungsi dia adalah untuk menstabilkan arus voltage ataupun arus elektrik dalam sistem wiring kereta. Bila voltage ataupun arus dalam keadaan stabil, dia akan mengelakkan daripada berlakunya percikan api yang fluctuating ataupun percikan api yang tidak stabil. Review daripada pengguna-pengguna selepas pemakaian Hot Inazuma, kompresor akan jadi lebih stabil berbanding dengan sebelum pemakaian Hot Inazuma. Radio jadi lebih jelas, lampu akan menjadi lebih terang. Saya akan tampal Hot Inazuma Hyper ni dekat tepi bahagian bateri. Wire grounding akan menghala ke atas supaya mudah kita tarik wire ke bahagian engine ataupun bahagian body. Sebelum tu saya akan lap di bahagian kanan bateri, terbuang habuk-habuk cover bateri, kita lap, and then kita lap di bahagian belakang Hot Inazuma Hyper ni. Kita lap dengan tisu dan kita letakkan double sided tape untuk lekatkan di bahagian cover bateri. Kita ambil double sided tape, yang last sekali di bahagian tengah. Untuk sesi pemasangan terminal positif, skru lah. Yang ni ikut cara pemasangan saya, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa perlu cabut terminal positif, tuan-tuan dan puan-puan boleh cabut. Ikut cara saya tak nak cabut. Kemudian kita letakkan dengan spanner saiz 10. Bila dah ketat, kita sambung pula wire negatif. Okay, kemudian kita ketatkan dengan spanner saiz 10 lah, macam biasa. Tengok, bila LED dah blinking, maksudnya pemasangan tu berjaya lah. Pemasangan grounding cable dekat device Hot Inazuma, dan juga saya akan pasang sekali Hot Inazuma Eco. Yang ni untuk penjimatan minyak, 3 tapak untuk kita pasang grounding cable. Sini dia ada 3 tapak, 1, 2, 3. Dan untuk kita buka cover tempat tapak grounding ni, kita kena ada special screwdriver. Yang saya maksudkan special mata screwdriver tu, dia mata dia macam ni.
saiz 10. Mata dia bukan mata screwdriver Phillips, tapi mata bunga macam ni, hexagon. Untuk kita buka nut ni, kita pakai spanner saiz 10. Kereta untuk grounding kabel pertama, saya akan letak di bahagian enjin, di skru di bahagian sini. Jadi kita buka pakai spanner T saiz 10. Kedua, saya akan letak di bahagian bodi kereta. Yang ketiga, dan ni panjang sedikit berbanding yang lain sebab kita akan tarik wire ni jauh. Akan spanner saiz 10. Untuk pemasangan hot Inazuma Eco, kita kena lap dulu di bahagian cover tepi bateri, sebab kita akan tampal di bahagian sini lah, macam ni. Dan kita letakkan double sided tape di bahagian belakang body hot Inazuma Eco. Okay, lepas kita lekatkan double sided tape di bahagian belakang hot Inazuma Eco, lekatkan dia di bahagian cover bateri bahagian tepi. Dan biasa wire yang ada tanda merah ni di bahagian positif dan wire yang warna hitam ni di bahagian negatif lah. Lepas tu kita masukkan nut, just ketatkan dia. Sekarang kita sedang buat test drive pandu uji selepas pemasangan ketiga-tiga device, hot Inazuma Hyper, hot Inazuma Eco dan juga grounding cable pada Pro 2 Myvi Lucky Fest tahun 2012. Komponen-komponen yang terdapat dalam hot Inazuma Hyper dan juga hot Inazuma Eco adalah kapasitor yang dikawal oleh circuit board untuk mengelakkan daripada overcharging.
Tujuan kapasitor dipasang pada bateri kereta adalah untuk menstabilkan voltan dan juga arus ke komponen-komponen elektrik lain dalam kereta, seperti kompresor, radio, lampu dan sebagainya. Sebelum kapasitor dipasang pada bateri kereta, keadaan voltan yang dibekalkan daripada alternator dan juga bateri adalah dalam keadaan fluctuating ataupun dalam keadaan tidak stabil, ada tinggi rendah. Tapi selepas pemasangan kapasitor pada bateri kereta, iaitu hot inazma hyper dan juga hot inazma eco, arus ataupun voltan yang dibekalkan oleh bateri dan juga alternator jadi lebih stabil berbanding dengan sebelum pemasangan kedua-dua device tersebut. Apabila voltan lebih stabil, komponen-komponen elektrik dalam sistem kereta akan mendapat arus yang cukup untuk berfungsi. Sebab tu lampu akan jadi lebih terang, radio akan jadi lebih jelas, kompresor kurang bergegar. Tambah pula dengan pemasangan ground kabel untuk memastikan arus negatif dibekalkan dengan secukupnya komponen elektrik dalam sistem wiring kereta. Apabila arus coil plug yang disalurkan kepada palang pencucuk stabil, di percikan api pada spark plug akan menjadi lebih menjamin penjimatan minyak, di samping pembakaran petrol yang lebih efisien dan mengelakkan daripada berlakunya endapan karbon di dalam silinder blok. Apabila pembakaran sempurna berlaku dalam silinder blok, tork dan juga horsepower kereta meningkat disebabkan oleh tiada lagi karbon-karbon yang tidak terurai di dalam ruang pembakaran semasa pembakaran berlaku. Kedua maybe lagi best ni kereta lama tahun 2012. Biasanya kereta lama ni pemanduannya agak kurang selesa, terutamanya dari segi gear shifting. Maklumlah kereta lama, pembakaran gear dia agak menyentap sedikit. Jadi selepas pemasangan device, iaitu hot inazma hyper, hot inazma eco dan juga ground cable, semasa shifting gear kereta tidak lagi menyentap. Pemanduan juga sedikit lancar. Bila tekan pedal minyak, respon kereta agak baik.